Hai, saya Jero Azrul dan ini adalah quick update daripada live trade yang saya tunjukkan tadi. Okey, kali ini sebenarnya beza dia ialah apa yang saya nak tunjukkan kepada anda ialah lain kali kita akan tunjukkan bagaimana untuk menggunakan money management. Apakah konsep money management yang betul dan macam mana nak gunakan. Ini adalah kita gunakan konsep dynamic trading menggunakan money management dengan total berapa yang kita tanggup risiko dan juga bagaimana kita nak counter. Okey. Kalau kita tengok di sini, ini adalah first post. Sebenarnya first post ni kita kalau lihat tadi yang saya catatkan masa tadi, sebenarnya dia dah profit dah banyak dah dan ada account yang memang saya ikut macam tu dan ada juga account yang kita disiplin so call untuk kita gunakan money management yang bersesuaian. Lepas tu jadi itu saya akan tunjukkan beberapa yang berlainan. Okey. Sekarang ni kalau kita lihat sekarang ni ialah jam hampir 11 malam iaitu market sedang bertukar maknanya ada market New York sedang bertukar sekarang ni. Jadi apa yang saya nak kongsi kepada anda ialah post yang sebaiknya kalau kita nampak di H4 untuk tahu position ni, kita dapat iaitu kita tunggu di tempat-tempat resistance sebelum. So range ni adalah range yang sesuai untuk kita masuk balik. Okey. Yang kedua ialah perhatikan ini berlaku iaitu pertukaran trend. Setup A pertukaran trend dan kita kena tunggu pertukaran trend yang seterusnya untuk berlaku di sini. Okey. Saya masih hold kepada short kerana kepada sell position kerana saya lihat di weekly range yang saya tandakan kotak merah ini dan juga di weekly ni yang saya target zone middle band ni adalah tempat untuk turun. Jadi saya akan hold position sini. Saya akan hold. Cuma kalau kita lihat tadi, ini juga kita lihat iaitu di daily juga berlaku iaitu petunjuk mengenai sini dah berlaku satu setup A pertukaran trend dan setup A pertukaran trend sudah berlaku dua kali. Jadi saya believe kalau dia buat kejutan sangat pun dia akan maksimum saya dah tertekan ini tadi. Okey. Alright, jadi saya akan tunjukkan itu kalau misalnya berlaku pertukaran trend pun dia akan bertukar di area sini khususnya. Alright, so sekarang ni iaitu ini juga yang akan berlaku di sini. Alright, so saya berharap anda jelas di mana saya juga masih hold lagi untuk sell dan saya akan tunggu untuk sell area sini jika berlaku ni. So ini adalah zone-zone sell saya. Jadi saya menggunakan money management. Saya tidak sentuh konsep langsung pasal money management penggunaan ni. Ini adalah konsep untuk bagaimana membaca lebih kurang dynamic trading ni. Alright, so terima kasih kerana menonton. Saya akan update masa ke masa dan saya akan tunjukkan live trading supaya kita sama-sama profit, sama-sama anda dapat pembelajaran. Terima kasih.